Pada tanggal 3 Mac 1946 berakhirlah sudah Kesultanan Melayu di Indonesia apabila puak militan Parti Komunis Indonesia menghapuskan kerabat diraja ini melalui pembunuhan beramai-ramai. Peristiwa ini berlaku hampir serentak di Sumatera, iaitu pada 3 Mac 1946 dan kemudiannya pada 1960 di sebuah kerajaan Melayu di Kalimantan. Antara Kesultanan Melayu yang terbunuh adalah Kesultanan Asahan, Kesultanan Kuala, Kesultanan Melayu Delhi, Kesultanan Melayu Sedang dan Kesultanan Melayu Langkat. Kaum kerabat kesultanan ini dibunuh atas propaganda Parti Komunis Indonesia bahawa mereka ini hidup mewah kaya raya dan tidak mempedulikan orang miskin. Antara cacatan sejarah yang menyayat hati adalah mengenai Kesultanan Melayu Langkat. Para pembesar dan bangsawan dibunuh dengan kejam oleh PKI. Bukan itu sahaja malah, puteri-puteri Sultan Langkat diperkosa di hadapan bapa mereka sebelum dibunuh.